Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabi al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali apa yang kita bincang, ini siri ke tiga, dan kita sampai pada subtopik kronologi agenda bulan sabit Syiah Iran sejak revolusi 1979. Sebelum kita bincang tentang isu ni, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saya ulang sekali lagi, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang muslim. Nabi tak kata hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang rakyat Palestin. Nabi tak sebut begitu. Nabi sebut muslim. Ini bermakna darah dan nyawa umat Islam di mana pun dizalimi, dibunuh, nilainya adalah sama. Malangnya, saya bukan kata tak payah peduli isu Palestin, tak. Kita sangat peduli. Tapi yang menjadi persoalan ialah betapa ramainya umat Islam yang hanya peduli isu Palestin tanpa peduli dengan darah dan nyawa umat Islam yang ditumpahkan di seluruh dunia. Sebab tu hadis ini nanti, makna hadis ini dengan apa yang kita bincangkan sampai habis nanti, ia sangat berkaitan. Kerana pembunuhan yang dilakukan oleh puak Syiah di Iraq, ratusan ribu jumlahnya umat Islam di sana. Puak Syiah yang diketuai oleh Iran yang telah membunuh ratusan ribu umat Islam di Syria. Namun ramai orang yang hanya peduli tentang pembunuhan dilakukan di Palestin. Jadi hari ini kita nak mengajak untuk menilai ataupun menyamakan nilai darah dan nyawa umat Islam di mana pun mereka berada, tanpa kita abaikan isu Palestin. Sebenarnya bila sebut revolusi Iran, saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, ramai orang ataupun mereka sendiri klaim bahawa revolusi ini adalah revolusi Islam Iran. Ada beberapa orang ulama yang telah mendedahkan, antara yang paling awal adalah tokoh pimpinan Ikhwan Muslimin di Syria, Syekh Said Hawa, yang telah membuktikan bahawa revolusi di Iran adalah revolusi Syiah, bukan revolusi Islam. Revolusi Iran ni dia bawa model pemerintahan Syiah, iaitu wilayatul faqih, menjadikan Iran sebagai negara teokrasi Syiah. Tahukah tuan-tuan apa itu wilayatul faqih? Wilayatul faqih ni nak bagi faham, sebab ramai orang dia tak jelas tentang konsep wilayatul faqih. Semasa pemerintahan Khomeini, masa dia melakukan revolusi 1979,
Dan masa tu dia perlukan sokongan rakyat Iran, khususnya yang Syiah, kerana majoriti, lebih kurang 90% penduduk Iran adalah Syiah. Jadi dia memerlukan sokongan rakyatnya yang Syiah ni. So apa yang dia buat ialah tonggang agama kan? Nak tonggang Rezek mahal tonggang agama free. Tu yang ramai orang tonggang agama tu. Jadi apa yang dia buat ialah, oleh kerana Syiah Imamiyah di Iran, mereka meyakini dan wajib beriman dengan imamah. Dia masuk dalam rukun iman. Rukun iman kita dan rukun iman Syiah tak sama. Salah satu rukun iman Syiah adalah mereka meyakini dan wajib mentaati imamah, para imam. So di sisi mereka, imam ni ada 12. 11 telah berlalu, baki lagi seorang. Dan seorang ni masih tak timbul. Sedangkan orang Syiah, dia wajib taat kepada imam. Jadi bila tak timbul lagi, perlu taat pada siapa? Itu persoalan. Jadi Khomeini dia timbulkan satu istilah yang namanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih ini terdiri daripada para ulama Syiah khususnya di Iran dan para pimpinan. Kalau sekarang, dulu Khomeini lah wilayatul faqih. Sekarang ni pemimpin Iran Ali Khamenei, wilayatul faqih. Dan puak-puak Syiah ni, oleh kerana meyakini para imam itu masuk dalam rukun iman, maka bila dia sebut wilayatul faqih ini, konsep ini juga berkaitan dengan rukun iman. Tengok macam mana dia nak tarik orang Syiah untuk mentaati sepenuhnya. Bahkan di sisi Syiah, kalau tengok kitab-kitab Syiah, para imam ni ada ketikanya mengatasi para rasul, kalau dalam kitab-kitab Syiah. Dan para imam adalah maksum di sisi mereka. Sebab itu, apabila berlaku perang antara Iran dan Iraq, puak Syiah Iraq, mereka berbangsa Arab, rakyat Iraq, tapi mereka sokong siapa? Iran, kerana ketaatan kepada wilayatul faqih. Hasan Nasrallah, pemimpin yang mati tu, pemimpin Hizbullah tu, dia ni orang Arab Lubnan. Hizbullah tu militannya Lubnan, tetapi Hasan Nasrallah dia dengan jelas dia kata ketaatan dia di dalam konsep wilayatul faqih. Maksudnya dia bukan taat pada pemimpin Lubnan, padahal dia rakyat Lubnan. Dia taat kepada siapa? Kepada pemimpin Iran, kerana konsep wilayatul faqih ni. Sebab itu di Malaysia pun, tuan-tuan, Syiah-Syiah di Malaysia ni, agak-agak tuan-tuan, ketaatan mereka kepada pemimpin Malaysia ataupun Iran, kerana konsep wilayatul faqih ni. Itu kena jelas dulu. Ramai orang tak faham benda ni. Hanya sebut wilayatul faqih, wilayatul faqih. Dia ada kaitan dengan rukun iman. Maka ketaatan mereka adalah kepada pemimpin Iran. Baik. Kemudian pada tahun 1982, IRGC, pasukan pengawal revolusi kononnya Islam, sebenarnya pasukan pengawal revolusi Syiah, ditubuhkan satu unit luar negara, nama dia Office of Liberation Movements, yang kemudiannya menjadi Quds Force pada tahun 1990. So unit ini, Quds Force terutamanya, dia punya peranan adalah mengkoordinasi militan-militan Syiah di luar Iran. So Quds Force inilah di bawah kuasa IRGC memantau, memberi senjata, memberikan latihan kepada militan-militan di Iraq, militan Syiah di Iraq, militan Syiah di Syria, militan Syiah di Lebanon, militan Syiah di Yaman,
militan Syiah di Afghanistan, militan Syiah Pakistan. So Quds Force inilah yang mengkoordinasi untuk militan-militan Syiah di luar Iran. Kemudian pada tahun 1980 dan hingga 1988 berlakunya perang Iran dan Iraq. 1983 IRGC dia koordinasi militan Syiah Iraq seperti Badr Brigade sebagai sokongan kepada Iran semasa perang antara Iran dan Iraq. So dia yang koordinat militan Syiah di Iraq semasa perang Iran dan Iraq. Kemudian pada tahun 1990 Iran telah menyokong pemberontak di Afghanistan, Northern Alliance. Dalam bahasa Malaysia Perikatan Utara. Perikatan Utara. Kemudian di Iraq Badr Brigade, dan begitu juga mengekalkan hubungan dengan Hizbullah. Kemudian kita nak tengok bagaimana Syiah Iran menyokong Northern Alliance menjatuhkan Taliban. Sebelum tu siapa Northern Alliance ni? Perikatan Utara ni. Mereka adalah gabungan pelbagai kumpulan etnik dan militan yang anti Taliban. Mereka ni boleh kata semuanya bukan Islamik. Kebanyakannya Syiah dan ideologi komunis. Kelompok ataupun etnik di bawah Tajik, dia bangsa etnik Tajik di Afghanistan ni, dia banyak bahasa. Saya masa pergi ke Afghanistan tu, sahabat kami yang teman tu, dia boleh bahasa Afghanistan dan dia boleh berbahasa Parsi. Dan dia memang boleh bahasa tu. Tajik ni dia diperintah oleh, di bawah pimpinan Ahmad Shah Mas'ud. Kemudian Uzbek, etnik Uzbek di bawah Abdul Rashid Dostum. Kemudian Hazara ni puak Syiah di bawah Abdul Karim Al-Khalili dan lain-lain lagi. Dan Northern Alliance ni, Perikatan Utara ini juga disokong oleh Amerika, disokong oleh Rusia, disokong oleh India dan disokong oleh Iran. Dan sokongan ini hanya untuk menjatuhkan kerajaan Taliban. Baik. Bentuk sokongan Iran kepada Northern Alliance bagi dana dan logistik, kemudian senjata dan latihan, perisikan. Iran menyalurkan maklumat perisikan tentang kedudukan Taliban. Kemudian diplomasi, Iran bekerjasama dengan Rusia dan India dalam menyokong pakatan anti-Taliban. Baik, selepas berlakunya 11 September, peristiwa WTC di Amerika, Iran secara diam-diam membantu Amerika Syarikat dalam operasi menjatuhkan Taliban. Tuan-tuan, walaupun bunyi diam-diam, tapi Rafsanjani, bekas pemimpin Iran, dia sebut, ada video dia. Dia kata kalau bukan kerana bantuan tentera Iran, Amerika tidak mungkin boleh jatuhkan Taliban. Dia mengaku. Dia mengaku. Baik. Kemudian pegawai perisikan Iran juga bertemu dengan CIA dan memberi maklumat penting tentang Taliban. Perikatan Utara ni, Northern Alliance ni, dengan bantuan Amerika, akhirnya berjaya meruntuhkan pemerintah Taliban dalam masa beberapa minggu. So kesimpulan, walaupun Iran sering menampilkan diri mereka sebagai anti Amerika, di dalam beberapa isu, contohnya isu Taliban, mereka bersedia bekerjasama dengan musuh tradisi kononnya jika kepentingan Syiah dan strategik mereka terancam. Ini Iran. Baik, kalau tuan-tuan perlu rujukan, saya ada bawa beberapa rujukan. Sebenarnya banyak rujukan tentang hal ni. Tuan-tuan boleh baca artikel di laman MEPA News, and how did Iran cooperate with the US in the invasion of Afghanistan and Iraq.
Dalam artikel ni, dia mengandungi kenyataan bahawa Iran menyokong kumpulan anti-Taliban sebelum 1996 dan selepas penguasaan Taliban, Iran terus memberi sokongan kepada Northern Alliance ni. Contohnya dia sebut General Qasim Sulaimani, macam saya sebut dalam kuliah yang lepas, yang memimpin Brigade Al-Quds kan. Kemudian General Qasim Sulaimani ini pernah dilaporkan dia melatih dan memberikan bantuan kepada Perikatan Utara ni, Northern Alliance. Tuan-tuan juga boleh tengok dalam media-media lain. Ada artikel dalam bahasa Parsi pun ada mengulas hubungan tentang hubungan rahsia antara IRGC dan Amerika, yang menyebut bahawa selepas berlakunya 11 September, Iran bersedia memilih musuh bersama, yakni Taliban dan Al-Qaeda. Sebenarnya di Afghanistan pada ketika itu bukan Al-Qaeda sahaja. Tuan-tuan, saya lebih suka menyebut Mujahidin, bukan Al-Qaeda sahaja. Saya pergi ke Afghanistan 2023, masa tu pergi hantar bantuan banjir di Herat. Dan saya berjumpa dengan beberapa orang lah, termasuk bekas panglima Mujahidin di Afghanistan. Dan mereka menyebut yang masa tu berjihad dia banyak kumpulan, bukan Al-Qaeda je. Mereka yang penting mereka nak berjihad halau para penjajah ni, itu je. Jadi maksudnya musuh bersama Iran dan Amerika ialah Taliban dan Mujahidin Sunni. Baik, tuan-tuan juga boleh tengok dalam web snn.ir. Sumber ni menyebutkan bahawa ada naratif di media yang berkata ada rancangan Iran dalam kerjasama dengan AS, dengan Amerika terhadap Taliban dan peranan aktif IRGC di sana. Kemudian tahun 2001 hingga 2007 Quds Force ni aktif di Afghanistan dan Iraq. Quds Force lah yang mengatur senjata, latihan, operasi militan pro-Syiah seperti Ashab Al-Haq dan begitu juga Kataib Hizbullah. Kataib Hizbullah ni Iraq, bukan Lebanon. Dia ada nama yang lebih kurang sama. 2010 hingga 2020, sepanjang 10 tahun itu, Project Axis of Resistance dan Bulan Sabit Syiah. Tuan-tuan selalu dengar kan Axis of Resistance, kalau dengar apa nama penganalisis geopolitik yang kononnya do Axis of Resistance, Axis of Resistance, yang nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang Axis of Resistance ni. Baik, 2011 hingga 2015 Quds Force ni diperkasakan dengan militan Syiah Fatimiyun dari Afghanistan dan militan Syiah Zainabiyun dari Pakistan. Ini tahun 2011 hingga 2015. Brigade Fatimiyun dan Zainabiyun ni dihantar ke Syria untuk mempertahankan rejim Syiah Bashar Assad. Sebab itu saya kerap menyebut, tuan-tuan, Iran telah mengetuai dan memimpin militan-militan Syiah dari seluruh dunia. Dari Iraq, Iran sendiri, dalam Syria sendiri, dari Yaman, dari Lebanon, dari Pakistan, dari Afghanistan. Mereka pimpin Syiah ini, militan Syiah ini, untuk membantu rejim Syiah Bashar Assad untuk membunuh umat Islam di sana. Liwa ataupun Brigade Fatimiyun, kita perkenalkan sedikit Brigade Fatimiyun. Tuan-tuan, kumpulan Brigade Fatimiyun ni yang Afghanistan ni, mereka terdiri daripada puak-puak Syiah Hazara. Puak-puak Syiah Hazara banyak direkrut daripada pelarian-pelarian Afghanistan Syiah Hazara ni. Mereka lari ke Iran dan mereka direkrut ke sana untuk menjadi militan Syiah dan dihantar ke Syria. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2013 untuk menyokong rejim Syiah Bashar Assad dalam perang di Syria. Kemudian Brigade Zainabiyun, ini militan Syiah dari Pakistan.
Mereka ni terdiri pada komuniti Syiah miskin, pelarian yang direkrut untuk menjadi militan Syiah berperang di Syria. Dan kedua-dua militan ini, sama ada Brigade Fatimiyun ataupun Brigade Zainabiyun, mereka dibiayai oleh IRGC Iran. Baik. Dan anggaran kekuatan Fatimiyun, Brigade Fatimiyun, sebelum kejatuhan Asad, semasa puncak konflik, dianggarkan mereka mempunyai antara 5,000 hingga 10,000 anggota yang aktif. Ini anggaran, tuan-tuan. Mereka tak dapat pastikan jumlah yang tepat, tapi anggarannya militan ini terdiri pada 5,000 hingga 10,000. Kemudian Brigade Zainabiyun, dia lebih kecil daripada Fatimiyun, sekitar 2,500 hingga 4,000 anggota. Pada tahun 2014, gabungan militan Syiah menjadi PMF, Popular Mobilization Forces di Iraq. Ini dikendalikan oleh Quds Force. Dan PMF inilah yang banyak menzalimi umat Islam Sunni di Iraq. Mereka lah yang menangkap, menyeksa, membunuh umat Islam di sana. 2015 hingga 2018, Quds Force ni dia bantu di dalam membebaskan bandar seperti Tikrit, itu kawasan Sunni di Iraq, Aleppo di Syria, Abu Kamal dan beberapa buah bandar lagi, untuk memperluaskan pengaruh Iran di Timur Tengah melalui militan-militan proksi ini. 2016 hingga 2018, Iran dia lancarkan sokongan ketenteraan ke Yaman melalui Houthi. Kolaborasi dengan Hezbollah unit 3,800 dan Quds Force. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok yang Iran betul-betul bantu, tuan-tuan tengok Hashad Sha'bi di Iraq, ataupun disebut dalam bahasa Inggerisnya tadi PMF. Tuan-tuan tengok Hezbollah di Lebanon, dan tuan-tuan tengok militan Houthi di Yaman. Tiga-tiga militan Syiah ini dibantu oleh Iran. Mereka mempunyai peluru berpandu rentas negara. Kita beruntung lawan dengan komunis dulu, duk main tembak pakai senapangnya, habis sangat bom tangan. Militan Syiah di Rantau Teluk, di Iraq, di Lebanon, di Yaman, mereka mempunyai peluru berpandu rentas negara. Yang ni betul-betul Iran bantu. Ada pun Hamas, yang tu bantu manja-manja je, kan? Bagi nampak dia orang peduli isu Palestin. Baik. Kemudian antara 2011 hingga 2018, ini puncak bulan sabit Syiah. Sebab masa tu Iran dah dapat Iraq, dah dapat Syria, mereka menguasai Lebanon, mereka menguasai Yaman. Masa tu Iran kuat, 2011 hingga 2018. Tuan-tuan, bila Iran kuat, dia akan kuasai bumi umat Islam Sunni ini. 2021 hingga 2025, ini jejak lemahnya dan kejatuhan bulan sabit Syiah ni, antara 2021 hingga 2025. Dan bila berlaku 2023, berlaku perang Gaza, menyebabkan Iran untuk mempertahankan proksinya, menjadikan dia lagi lemah. Tuan-tuan, macam mana mujahidin Syria berjaya ambil balik Syria daripada tangan pok-pok Syiah yang kejam ni? Sebab tu saya duk bersembang dengan kami NGO kami juga bantu Gaza. Bila mereka sebut Tufanul Aqsa, dia sebut Tufanul Aqsa Al-Mubarak, Taufan Al-Aqsa yang diberkati. Dari satu sudut memang kita tengok kesian, kita simpati kepada umat Islam di Gaza.
Tapi keberkatan Tufanul Aqsa ini, tuan-tuan, dia telah membuka beberapa perkara. Antaranya ialah sekarang seluruh dunia dah nampak bahawa Israel memang pengganas. Kalau demonstrasi di Amerika, tuan-tuan, ratusan ribu penuntut universiti di Amerika pakat sokong Gaza belaka. Di UK ratusan ribu, di Jerman, di Perancis, menunjukkan mereka sudah faham. Yang dulu kalau sebut Israel, tuan-tuan, rakyat Eropah takkan kisah, kerana mereka nampak Israel sedang dizalimi dan dianiayai oleh umat Islam. Tapi sekarang mereka dah mula nampak. Kerana Tufanul Aqsa ni lah, tuan-tuan, akhirnya Syria dapat dibebaskan. Alhamdulillah. Bila berlaku Tufanul Aqsa, sebab yang paling kuat bantu rejim Syiah Bashar Assad ada dua. Satu Iran, satu lagi Rusia. Ini paling kuat bantulah. Dia ada yang lain lagi kan. Rusia, Allah sibukkan mereka dengan Ukraine. Iran, Allah sibukkan mempertahankan proksinya di Yaman, pertahankan proksinya di Lubnan. Dengan dia disibukkan, mereka disibukkan dengan hal masing-masing, maka berlaku kelompongan di Syria dan Allah takdirkan mujahidin berjaya mengambil Syria. Alhamdulillah. Saya berulang kali menyebut bahawa isu Syria sangat penting. Kalau tuan-tuan mengkaji hadis akhir zaman, tuan-tuan akan temui bumi Syam adalah bumi akhir zaman. Bumi Syam. Syam, walaupun dia merangkumi Syria, Lebanon, Palestin, Jordan, tapi Syam yang lebih spesifik Syria. Bila disebut dalam sirah Nabi pernah berdagang ke bumi Syam, ke mana? Syria. Dan nanti Nabi Isa turun ke Damsyik, kan, di Syria. Dalam hadis yang menyebut Ghutah adalah benteng yang terbaik bagi umat Islam pada perang akhir zaman nanti, berada di mana? Di Syria. Syria. Bahkan, tuan-tuan, ramai orang yang hanya peduli isu Palestin, dia tak peduli isu Syria. Sedangkan kalau tuan-tuan baca sejarah, ini bukan sejarah umat Islam je, bahkan sejarah mana-mana pun, jika mereka nak ambil Palestin, mereka terlebih dahulu mesti membebaskan bumi Syam, bumi Syria. Termasuk umat Islam, sejarah Islam, kita berjaya ambil Palestin pada dua zaman. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an dan zaman Salahuddin rahimahullah. Dua-dua tokoh ini, sebelum mereka bebaskan Palestin, mereka bebaskan mana? Syam, bumi Syria. Seolah-olah Syria ini menjadi pintu masuk kepada pembebasan Palestin. Sebab itu, masa Syria umat Islam kena bunuh, tuan-tuan kurang tengok di media kufar ni tentang pembunuhan dilakukan di Syria. Pada ratusan ribu telah dibunuh. Media kufar tutup sebaik mungkin supaya kita tak sedar. Dan mereka tak nak kalau mujahidin menang di Syria. Kerana apabila mujahidin menang di Syria, the next step is pembebasan Palestin. Saya optimis dengan kerajaan Syria yang baru sekarang. Satu-satunya negara umat Islam yang mempunyai tentera bukan hanya rakyatnya yang asal. Mujahidin kan datang dari ni geng Uyghur, Turkistan Timur, datang daripada seluruh berpuluh negara, datang dari Saudi ada, dari UK saya pernah jumpa mujahidin pada UK, dari UK ke Syria, dari Jerman ada, dari Perancis pun ada, mata dunia, kebanyakan negara Arab lah tuan-tuan. Dan sekarang mereka telah diserapkan menjadi tentera Syria. Satu-satunya negara umat Islam yang tentera rasminya bukan hanya orang Arab Syria, tetapi terdiri daripada yang asalnya adalah mujahidin Syria. Sebab itu kuasa kufar ini
terutamanya Zionis, mereka sangat khawatir dengan kepimpinan baru Syria. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok mereka bom ni tempat senjata Syria kerana mereka khawatir. Baik, 2024 kuasa Syiah Iran dia lemah setelah rejim Bashar Assad jatuh di tangan mujahidin. Lemah. Tuan-tuan, saya dah sebut kan, Syria ni dia jadi laluan. So kalau dari Iran, khususnya dari Iraq, nak hantar senjata ke Lebanon kepada Hizbullah, Syria jalan darat. Jadi bila mujahidin dah ambil Syria, puak Syiah sangat marah, terutama Iran. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok berita-berita fitnah terhadap mujahidin Syria, khususnya terhadap Presiden Syria Ahmad Shara, biasanya datang dari dua sumber. Satu sumber Zionis, satu lagi sumber Syiah. Satu tuan boleh tengok, oh ni konon ni Jaulani ni ejen Mossad lah apa semua. Kebanyakannya tuan-tuan datang dari dua sumber ini. Syiah sangat marah. Sebab tu bila mujahidin berjaya di Syria tuan-tuan, banyak menyebarkan fitnah adalah puak Syiah. Puak Syiah. Kalau tuan-tuan tengok di channel Telegram kan, Stand for Muslim, Save Palestine. Tapi sebenarnya bukan Stand for Muslim, Stand for Syiah. Save Palestine, Save Syiah, bukan Save Palestine. Followers puluhan ribu. Kalau tuan-tuan baca dalam tu, jelas mereka membawa agenda Syiah. Fitnah-fitnah terhadap kerajaan baru Syria ni sangat dahsyat dalam grup tu. Tapi majoriti hak pengikutnya adalah Sunni yang diperbodohkan oleh admin channel tu. Tuan-tuan, masa Syria bebas dulu, mujahidin berjaya, pemberontakan yang paling awal berlaku di pesisiran Syria, di Ladqiyah, ataupun dalam bahasa Inggrisnya kalau tuan-tuan pergi Syria dia Latakia kan? Dan di pesisiran pantai tu, di sana majoritinya yang duduk di situ adalah puak Syiah Alawiyah. Bahkan Bashar Assad pun berasal dari situ. Bila pemberontakan Syiah berlaku di sana, tuan-tuan, mujahidin dah boleh baca dah kan? So sebahagian sahaja yang pergi untuk menghadapi pemberontakan di sana, sebahagian mujahidin diletakkan di sempadan Iraq, sempadan mujahidin diletakkan sempadan Lebanon. Memang betul, diorang dah pakat Syiah Iraq akan masuk, militan Syiah Iraq akan masuk serang Syria, dan militan Syiah Hizbullah akan masuk dari Lebanon. Mujahidin dah boleh baca dah, tentera Syria boleh baca dah, kerana mereka tahu siapa musuh mereka. Alhamdulillah, pemberontakan itu berjaya digagalkan. Sekarang ada dua pemberontakan berlaku di Syria. Pertama di Deir az-Zur, sebuah negeri di Deir az-Zur, dia dekat dengan Iraq. Yang kedua Suwaida, selatan Syria. Deir az-Zur yang memberontak ni dia memang dari dulu lagi dia proksi Bashar Assad, rejim Syiah Bashar Assad, SDF. Mereka bekerjasama dengan militan YPG dan PKK, Komunis Kurdis. SDF ini ditaja oleh Amerika. Tuan-tuan boleh tengok dia punya senjata, kenderaan dia Humvee, senjata latihan semua dari Amerika. Tuan-tuan, dari dulu lagi Amerika masuk ke Syria dengan alasan nak hadapi ISIS. Rusia masuk ke Syria alasan nak hadapi pengganas ISIS. Tetapi yang mereka bunuh paling ramai bukan ISIS, tetapi para mujahidin, bukan ISIS. Sama Amerika, ISIS tu hanya jadi lesen untuk mereka masuk. So Amerika dia taja SDF ni, dan SDF sedang memberontak lawan kerajaan Syria. Kemudian
Di Suwaida, selatan Syria, puak Druze. Druze ni, tuan-tuan, dia asalnya Syiah Ismailiyah, asalnya. Tetapi agama dia telah bercampur aduk, campur Yahudi, campur Kristian, campur semua, dan para ulama sepakat menyebut Druze bukan Islam. Druze. Druze ni tuan-tuan tak sampai 3% di Syria, kelompok Druze, dan mereka banyak di selatan Syria. Nama negerinya Suwaida. Puak Druze ni dibantu dengan terang-terangan oleh Israel nak berontak. Tapi tuan-tuan, puak Syiah kata Ahmad Sharak, presiden Syria ni ejen Mossad. Padahal Mossad, Israel bantu Druze untuk lawan kerajaan Syria. Itu pun dah tak logik dah. Israel dengan jelas dia declare, bahkan puak Druze ni dia buka sempadan boleh keluar masuk, siap hantar Druze daripada Israel, sebab di Israel juga ada komuniti Druze. Bahkan ada sebahagian tentera Israel daripada puak Druze ni. Tuan-tuan, saya baca tentang komen umat Islam di Palestin. Mereka ni, kalau rumah mereka digeledah ke apa oleh tentera Israel, mereka berdoa supaya pegawai dia bukan dari puak Druze. Sebab mereka kata kalau Druze dia lagi jahat, puak Druze ni. Dan tuan-tuan, Israel bantu Druze. Tetapi telah saya bagi bukti yang banyak dalam channel Telegram saya, Satu Ummah tu, bukti gambar, bukti video bekas pemimpin-pemimpin tentera rejim Syah Bashar Assad, antara yang memimpin puak Druze, militan Druze untuk lawan dengan kerajaan Syria sekarang. Ini bermakna puak Syiah sanggup bekerjasama dengan Druze yang dibantu oleh Israel untuk menjatuhkan kerajaan Syria sekarang, Sunni. Baik. Kemudian kita tengok agenda di sebalik axis of resistance yang orang selalu sebut tu, axis of resistance. Kan? Axis of resistance ni pakatan penentangan lah. Pakatan beberapa negara dan kumpulan militan yang isytiharkan diri mereka kononnya untuk menentang pengaruh Amerika, Israel dan sekutunya di Timur Tengah, kononnya. Ya, nak lawan Amerika, lawan Israel, lawan sekutu barat di Timur Tengah. Realitinya, hakikatnya ialah senjata mereka dihalalkan kepada siapa? Sunni. Tuan-tuan kalau buka YouTube umpamanya, tuan-tuan type Aleppo, kan? Bagaimana Iran, peluru berpandu mereka sangat efektif di dalam menghancurkan ribuan umat Islam di Aleppo. Sekali serang beratus mati. Dahsyat, sangat efektif peluru pandu mereka. Kan? Hakikat axis of resistance ni, ia dipengaruhi kepentingan survival politik Syiah Iran. Siapa yang menyertai axis of resistance ni? Negara utama dah tentu Iran lah, ni ketua. Kemudian Syria semasa rejim Syah Bashar Assad. Sebab itu bila Mujahidin berjaya ambil Syria, mereka kehilangan sebuah negara. Kemudian Yaman melalui pengganas Syiah Houthi di sana. Kemudian militan-militan Syiah pro-Iran, Hezbollah di Lebanon, Hashad Sha'bi ataupun PMF di Iraq. Kemudian kumpulan militan Syiah di Syria dan Iraq, termasuk Liwa' Fatimiyun dari Afghanistan, Zainabiyun dari Pakistan, Harakat An-Nujaba dari dan Asad Al-Haq dan lain-lain lagi. Kemudian ada juga orang sebut axis of resistance ini juga dari beberapa kumpulan Palestin. Dan kalau tuan-tuan dengar yang Hak Duk cakap tentang geopolitik tu, dia juga menyebut Hamas. Kononnya termasuk dalam axis of resistance. Tuan-tuan, bagi saya, contoh Hamas ni, mereka ni golongan terdesak. Tuan-tuan jangan ambil kira. Orang terdesak ni jangan ambil kira. Contoh dulu orang fitnah
kata Osama bin Laden ni ejen CIA kerana menerima senjata dari Amerika, kan, dapat dana dari Amerika. Tuan-tuan, kalau nak tahu Osama bin Laden, saya terpaksa berlaku adil dalam isu ni, kan. Saya terpaksa berlaku adil. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan kena baca tulisan Syekh Dr. Abdullah Azzam yang menjadi tokoh jihad di Afghanistan. Dia memuji Osama bin Laden. Saya bukan nak sebut tentang ni, cuma nak cerita tentang fitnah yang berlaku. Orang kata Osama bin Laden ni adalah ejen CIA. Tuan-tuan, berapa CIA nak bayar dia? Kita bagi laluan azan, kita sambung balik. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
Baik, tuan-tuan, kita sambung kembali. Ada orang fitnah kata Osama bin Laden ni ejen CIA. Berapa CIA nak bayar kat dia? Dia tu orang kaya. Tuan-tuan kalau dulu pergi umrah, tuan-tuan akan tengok syarikat bin Laden tu di seluruh Mekah. Pergi Madinah pun sama. 7 keturunan tak habis harta dia. Setakat 2-3 juta tu ibaratnya poket depannya. Berapa nak bayar? Apa perlunya dia boleh hidup di hotel 5 bintang 7 keturunan? Bukan sewa, beli hotel 5 bintang untuk keturunan dia duduk. Apa perlunya untuk dia pergi duduk dalam gua, lereng-lereng gunung, dalam terowong? Apa perlunya? Untuk apa dia boleh hidup mewah? Orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk membantu umat Islam yang lain, tiba-tiba ada orang fitnah, kita percaya. Presiden Syria Ahmad Shara, dia tu anak orang kaya. Bapa dia mempunyai syarikat minyak, sangat kaya. Dia boleh hidup mewah. Dia pergi jihad bantu umat Islam di Iraq, kemudian dia berjihad di Syria. Tiba-tiba bila orang fitnah, kita mudah percaya. Come on lah. Kenapa kita mudah sangat sangka buruk dengan orang beriman? Baik, tuan-tuan, golongan yang terdesak, tuan-tuan jangan ambil kira. Saya nak bagi analogi supaya tuan-tuan faham. Saya suka bagi analogi ni untuk bagi analogi yang kena batang hidung sendiri. Sebab orang kita ni bila tak kena batang hidung sendiri, dia takkan faham. Dia takkan ada feel. Macam inilah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak umur 10 tahun. Okey, main kat luar masjid. Di kampung ni, tuan-tuan ada seorang musuh. Musuh ni pernah tikam mak tuan-tuan 3 kali. Pernah sepak ayah tuan-tuan 3 kali. Tiba-tiba tuan-tuan keluar masjid, tuan-tuan dapati ada 4 orang lelaki yang sedang pegang kayu, pukul anak tuan-tuan sampai berdarah. Tuan-tuan tak ada senjata. Tiba-tiba musuh tuan-tuan yang pernah tikam mak tuan-tuan 3 kali, sepak ayah tuan-tuan 3 kali, datang bagi kayu, nak ambil ni lawan. Tuan-tuan tolong jujur, tuan-tuan nak ambil ke tak kayu tu? Ambil kan? Sebab kena batang hidung sendiri. Kita terdesak, anak kita berdarah-darah kena pukul, takkan kita tak ambil? Tiba-tiba tuan-tuan, para pejuang bila ambil senjata daripada orang yang tawarkan, cepat je kita, ni ejen ni, ini ejen ni. Para mujahidin di Afghanistan, mereka menyaksikan ratusan ribu umat Islam dibunuh oleh komunis Soviet Union. Tak kira siapa pun nak bagi senjata, mereka akan ambil. Sama juga dengan Hamas. Sebab itu, kalau Hamas ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan dengar kenyataan yang orang politik dia. Kerana orang politik dia bagi kenyataan dari sudut diplomatik, kan? Dia media, so dia berbeza. Tuan-tuan nak dengar kenyataan Hamas, tuan-tuan dengar ulama Hamas kata apa. Tuan-tuan, kenyataan berbentuk politik ni macam politik mana-mana negara lah. Bila bergaduh, keluar dalam media, kami tak ada apa-apa perbalahan, tapi belakang duk tikam. Kenyataan media tak ada perbalahan. Itu politik. Tuan-tuan dengar kenyataan para ulama Hamas, semuanya bantah Iran. Mereka tidak setuju dengan Syiah Iran. Tuan-tuan dengar para ulama Hamas. Baik. Apa tujuan Axis of Resistance ni? Saya sebut tadi kan, slogan menentang pengaruh Amerika Syarikat dan Israel di rantau Asia Barat. Hakikatnya mereka meluaskan dominasi Syiah Iran ke seluruh kawasan yang tradisinya didominasi oleh Sunni. Nanti tuan-tuan kita akan bincang tentang apa kerugian umat Islam akibat percaya sangat dengan Axis of Resistance ni. Apa kerugiannya? Nanti insya-Allah kita akan bincang. Sebab kalau saya masuk nanti jadi akan panjang pula. Siri 4 lah pula insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa saya mohon maaf.
Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.